tinggi pergi mana? So, hari ni minggu ke-11 before our SEM to end. Yay. Dekat belakang tu classmate kita. Ni Ain, Farah. Yay! Hari ni pakaian kita Xiong-sam Cina. Ni tengah ni apa? Melayu. Tu apa? Nye. Sekarang pukul 9.58. Nampak ke tak? Dah nampak? Ha, 9.58. Kita orang on the way ke Deluxe. Yay! Bye! Setuju. Aku fikir aku nak potong gelar dia tau. Aku dah bangun pukul 8 tau. Tiba-tiba aku rasa macam sejuk gila nak mampu. Itu tak? Aku rasa sebab aku guys dilarang tidur maghrib guys. Jangan nak makan tidur maghrib. Nanti aneh-aneh berlaku. Aku boleh apa sini? Ini. Kawan kau tu kan? Oh my god. Tak. Kau comel macam ni? Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Depan sangat ni. Please. Nanti. Tapi aku malu nak cerita, sumpah. Tak berni atau aku tidur maghrib tempoh. Jangan. Percaya dengan kau je tau. Ya dah, aku tak cerita pun. Balik-balik pun Isha dia tahu. Janganlah. Nak ada mana? Macam mana lah aku? Minum air, jom. Jadi kita minum air. Patut tengah kawan nasi. Review anda tengah tidur nasi. Patin, apa perasaan anda tidur nasi? Apa perasaan anda tidur nasi? Tak, sekali cedok je. Apa perasaan anda tidur nasi? Saya sasar kau. Nak kahwin? Nak kahwin? Takut? Poi. Apa perasaan anda tidur laut? Guys. Tengok. Guys, ayam gulai guys. Ayam gulai ke ni? Ain nak. Sedap guys, belilah guys. Kita lagi lah. Ain nak. Ini bersama tengah sedap kuah. Hari ni Kak Aina makan apa? Makan nasi dengan sausage 3. Oh my god, 3 je. Banyak tu. Ayo, kita beli air. Ingat je. Apa perasaan anda beli air? Kejut lah. Di belakang. Anda mau beli air? Tak boleh. Air pun kau bayar ke? Terima kasih. Dah guys. Merah. Yang. Tu apa ni? Tak tahu. Dia tema dia Cina ni. Xiong-sam. Yang ni ada K-pop kot. Crop top ni. Belakang. Dia pun crop top ke? Kali 5 ni. So ini adalah Deluxe. Tempat kami makan. Sebab kami dah jauh ke sini. Kalau pergi Bentara, gini je. Dorang tak se-effort aku. Ya iyalah. Dia punya dekat dengan Bentara. Nyong. So hari ni kita finance rasa kelas kedua untuk hari ni. So kita nak pergi studio Najib Ahmad. Kelas Semio. Yang paling jauh dalam UiTM. Ujung. Yang paling hujung memang ke hujung. Start tadi fikir. Terkejut dengan tweet sekali tu lah. Tapi tak apa-apa. Pokoknya bagi saya easy. Soalan ni raya. Iya. Cumanya mau speaking aja susah. Aku speaking bahasa Melayu ke? Betul-betul bahasa Melayu. Nampak tak? So tengok hari ni saya rajin. Saya pakai baju. Ini baju apa? Baju sekolah. Saya pun sama. Nampak pelik tak? Mesti classmate saya akan pelik kenapa saya bersiap. Kan? Tapi mesti kau pun pelik kan dengan aku. Sebab aku siap sangat Pelik ni. lah. Cuma aku tak pakai makeup je. Kalau aku pakai makeup mungkin lagi malas. Boom. So nanti kita sambung. Bye. Kita dah sampai Makmal. Kita orang first. Jangan dekat-dekat, tak selesa. Pasti dekat bawah.
Hai guys, week 12. Kita orang sedang edit punya Photoshop. Ya sih. Siapa tu? Nak, saya nak. Kami nak. Ni semua Ambil dua boleh, ambil dua. cakap dulu. Buat imut dulu. Guys, alamak guys, kok bisa gini guys? Jadi saya dah ni. Dah lah guys. Kenapa hidung gatal? Tak apa. Nah, Tak tahu. no? Ni topik. Ni. Guys, Ini ya? Apa pula? Ikut orang ni buka. Datang lah bawa donat ke, kuih ke, game luar apa? Ya boleh lah. Kau nak donat ke, kuih raya ke, keripik ke? Ya. Dah. Kau tak tahu balik. Mampu. Berlari lah, tak mampu nak berkejar-kejar lagi. Sambung. Buat lagi tak? Kimak potong. Kimak pula. Sayang. So itu saja. Nak ambil. tengah blushing guys. Okay, I'm passing to the owner. Wait Here you go. Owner. Thank you. Klik. Buat video klik lagu aku. Kasihan buang-buang ni. Janjinya kau beli komputer dah. Kasihan tak apa. Dengar tu tadi. Ha? Jangan bawa balik komputer. Bawa balik laptop. Tak boleh ke? Tak boleh. Nono ya. Please nak Irene. Please someone carikan orang tu. Aku nggak ada gambarnya. Gue cuma Tolong cari Irene. doang. Tolong cari Irene. Nggak tahu siapa Irene. Oh. Mana? Ah, ini ada gambar kat belakang. Nampak? Pokoknya dia Habis kelas. Pergi station. Jadi kena kejar. Cepat lanjut. cepatlah. Aku tolong kau ni. Aku pun nak. Gak apa-apa. Katanya lah. Boleh kak? Macam mana Jangan lupa. Kaki boleh. Kaki macam ni. Kaki macam ni. Tarik adik. Boleh kat kaki kan? Cepat lah. Dah tak betul. Baik. Boleh tahan kat kau ni. Kau dapat kita apa tadi? Tadi kita pergi kita dah makan. Tak apa. Bukan. Boleh tahu. Aku dah tahu dah kenapa aku bercakap tengah harinya. Lepas dah kira rasa air aku tak tahu. Yang mana? Kenapa boleh cakap tu? Dia boleh jauh. Balik, awas. Mana?
agak-agak tinggi. Tunggu dulu boleh je. Boleh tak masuk yang ni? Ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Ada yang lagi senang daripada ni. Sampai kedai ML kan? Ha? Tadi kau cakap. Cik pergi kat Om. Kau save. Kita dah makan. Aku dah lapar. Masa yang save je. Hi guys, welcome back. HEC Hectic Week. Okay guys, Sophie sedang membuat story. Guys, Fatin tadi dah kena dengan Abang Grab. Wow. Hari ni week berapa? 13. Lagi 1 week je tinggal. Siapa ni pada? Masa lalu. Tu ada Fatihah, Sofia, Sophie. Kita orang memang hati jiwang. Okay. So sekarang kita orang akan shoot benda ni, special effect dengan ni. Kelas Samio guys. Hari ni kelas last LCC juga. Ya. Dan makeup saya macam tak okey tapi tak apa. Okay, we love you. Bye-bye. Bye-bye. Aku nak putih. Aku tak nak adik. Putih dekat dong. Putih dekat di bawah. Dia nak tisu. Look at this guys. Don't buy MacBook. It's really not recommended. Dia crop top lah hari ni. Ain crop top lah hari ni. Ajaran Farah ni. Nanti aku crop top esok. So today guys, saya tutup leher guys hari ni. Saya enggak ganas hari ni. Saya tutup hari ni. Tertukar dengan yang owner camera. Sorry. Hari tu dia pakai crop top. Lepas tu biasanya saya akan show off leher saya, tapi hari ni saya tak. Tapi yang crop top tu ganas sikit tertukar. Apa? Untuk. Cakap apa tadi? Hey, kamu? Cakap. Dia tu tukar. Hari ni tiba-tiba crop top apa semua. Kita hari ni semua tukar. Kita adalah tutup orang sangat. Tapi boleh lah. Like today is a bit proper rather than before. Kayaknya dapat ya? Dapat? Ada je. Oh, dah pukul 4. Aku belum siap lagi. Lepas tu save Ha? Tolong dulu. Ya, save. Lepas tu masuk dekat AI. Ready. Lipa. Lipa tu kan? Assalamualaikum. Oh, ini pening aku tak. Pening. Pen. Ya, bukanlah bodoh. Drop bottle. Wait, tahan. Hi guys. Kok bisa? Guys. Guys. Tahu lah. Tahu tak guys, hari ni Fatin kena tergila. Ya. Kacau. Dia sebenarnya suka Abang Kat. Ada juga rounding tu semua masuk. Nana nak masuk kan? Makan pula, makan.
dah settle. Dah settle sebab saya lambat. Kawan saya dah siap. Saya lambat sebab line. Ni. Nya. Saya dengan Farah ada test yang sama. Kita orang suka letak dekat dahi. Ya itu dia yang hilang, tak tahu siapa pinjam. Dah pinjam barang kan. Dia letak lagi. Tiba-tiba tadi. Aku tak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia dah cari dalam. Dia dah tiba dah bagi tak jumpa saya punya sikit. Esok nak bila? Hari tanya nama dia. Okey, esok. Esok saya share tadi sama tadi. Mana tu? Budak lama, budak ni. Biar agak dari masa YouTube. Ada kepala dia. Tadi buat lawak sangat. Kepala. Lepas tu. Hi guys, welcome back guys. Bajet dah keluar dekat TV. Bersama Babi dah macam wow. Bukan bukan nak cakap storage penuh, tapi tak kapun. Guys, jom tengok apa ada dalam bag saya. What's in my bag? Ya. What's in my bag? Oh my god. Aku mulai tengok kau 3 tahun. Go. Kita bagi rumah. Kita bagi rumah. Mana video tu? Guys. Video nak? Okay guys, saya sedang touch up blusher. Dah pick up wish. Sebelum saya nak pamer nanti. Nanti dia kata, dalam tu sikit. Dia kata straight. Bisa, mana bablok? Okay guys, kami dua B. Okay, sorry. Hey, apa dia ikut? Melintang. Boleh ke tak mana? Tak. Boleh. Oh. Tak perlu macam tadi. Tapi Okay. Boleh. Sini guys. Tamam. cepatlah. This is before reshoot. Yeah, Tentu akan Duduk kat sana. Ini blok ini. Segera nanti. Hai, jadi kita tengah prepare untuk reshoot 28. Imas kat sini. Imas kat sini. Imas tak kau. Ni. Blok. Hey, welcome guys to the studio photo. Boleh tak? So I'm in jail right now. Let me guys. Itu cepat. Anjay. Comel. Before shoot. Ayam. Yes, patut ayam betul. Very apa ya? Dia punya sebutan tu very good. Aduh. Yeah, kuat. Boleh. Dah tanda tangan dah kakak. I'm back. Kita tolong kat luar. Hai guys. Aku tolong orang kat luar lah. Nanti bagi tahu. Inilah yang utama dia. Benda tu Nampak tak ni? Sebelum ni kena kat kepala kau kejap. order punya lah. Apa? Owner tak dengar. Owner tak dengar. Order tak dengar. Kau tak dengar. Order dengar tak? Order tak dengar.
Oi. Oh. Nanti dia buat call. Tengok ni. Tengok ni. Ini Dia disorot-sorotnya. orang baik. Orang baik guys. Ni bomoh. Nak tengok belakang utama dia kat sini. Takut aku deh. Aduh. Kau kenapa? Alah kau izin aku handle bukannya sombong. Kau ada lapar itu. Kau kat depan tu. Ada pun lapar. Tapi dah tak ada. Hai, ini apa ada? Nak lawan dia karate. Lawan. Supaya ikut. Boleh lah buat air sikit. Anak-anak Akil masa keluar dengan cerita dulu pun dia buat ciu. Wait. Makan. Naik. So guys, tak nak bagi. Main bagi. Yo gang, sekarang dah. Kata-kata hari ni tak ada kata-kata pantun lah. Pantun apa tu? Hendak seribu daya tidak seribu dalil. Tu kan pantun, tu kata-kata. Ini apa ni kata-kata? Yo. Nafas. Oh macam ni ke? Muka dia Lagi nak shoot? Ya aku ada pantun tu kan. Ada apa pada saya dalam tidak tohar pun bukan. Ada apa pada saya kaya tidak masyhur pun bukan. Masih straight juga. Sudah. Event tu 2 jam je. Berapa? 30 lah. Dia white ada white shop. White balance? White camera. White lens. Ada. Tak boleh zoom lah. Buat apa sih? Yang saya aku 8K ke? Tak ada. Screen unlock Apa kau buat ni Raju? Nama panggilan. Panggilan dia. Apa tu ingat? Tengok. Panggilan dia. Okay, let's go. Masuk dalam vlog. Ni kalau post lagi 3 vlog aku tanya Obama tu baju sama kita dia. Hello guys. Fighting ke? This is Cha, Black Cha. We call it black. Macam kelang. Macam kelang. Macam lalu. Besok Kita risau tak ada kan intro Kelantan besok. Masuk lagu lepas tu ada wayang kulit. Pucuk paku. Apa pun ni pucuk paku. Kau masak apa? Ya, cepatlah. So hari ni kita orang Siapa bayar kan? ni kita orang ada kelas ni kita buat F&B. Siapa yang guna semua So kita kena cari referral macam ni. Ya tak, siapa yang guna? Ini apa ni? Ni Sofia. Ini Sofia juga. So, macam Sofia. Nyanyi sikit. Coba nyanyi sikit. Bila rindu. Roller boleh. Lagu apa? Kau tak tahu. Mu nak kena barat. Mu demo tak kenal baik. Aina. So aku perasan kau lepas M1 dah ada kan? Dah cukup. Saya ni tak tahu ada dapat tak. So kejap lagi nak ambil ke? Dia tu. So kau rasa macam bangga tak dia kan? Okay. Best tak? Apa perasaan dia kan? Happy lah? Happy. Apa first impression kau? Kejut.
Alright, betul aku cakap dekat abang kau. Betul abang kau macam, adik boleh kan? You dia tu. Oh ya, macam bawa busy. Macam Ali, Yona dia macam Hi, this is third day. Very second day. And nak lebihan dia, nak tulis nama. Benda ada banyak tau. Lah, guna je lah, jangan membazir. Kita belajar. Siapa nak belajar namanya bodoh. Tak apa. Oh, apa kata hari ni? Hari ni aku try untuk cakap Sabah one day. Yeah, I will never say any kind of slang other than Sabah. Today, Nak jip tak nak jip tu dah. Woi, apa dia? Kejut. guys, nak makeup tadi channel makeup ni nama bergambar. Aku pula. Okay gang, what's up? Okay dah, semua Today kelas yang terakhir CCT 1 yes. Ada kata-kata tak? Itu je kata-kata kau? Parah, sambung. Nama apa? Tak tahu. Pertemuan. Kau shoot bila? Tak tahu besok. Pasti lah. Aku shoot. Siapa aku teruk. Bapak kau. Allah. Pengalam semua tengah join. Jangan nak gambar. Dah aku ada ni kau ah. Ambil gambar dia. Nampak macam Siapa? untuk week ni. Alhamdulillah. Penat. Benda tu. Kau semua muka. Okay, review. Muka aku lain lah. Mate, UCL. Sana lagu UCL. Sana lagu UCL lah. Background sound dia. Ada champion. Tak, masalahnya gambar dulu. Champion. Nah. Aku pula. Aku pula. Tak. Jadi kau jangan lompat jatuh belakang dah. Sini. Ni dia mana tak tahu kerja. Mari kat sini. 2, 3. Kita guling ni. Elok tak? Ada composition lah. Tak payah. Ni just Nampak shape tak? tak payah kot. Elemen ada. Elemen ada prinsipal. Lompat-lompat aku tak nampak. Sini aku tadi dalam page. Boleh foto kan? Boleh lah. Sini. Tu cakap cik. Betul jauh sangat tu. Aduh, yang kecil pun tak ada diri. Untuk belakang tak nampak. Lelaki pun tak nak ambil gambar. Ada lighting lah. Kita cuba datuk terakhir. Kau selalu pakai jangan jadi cari tu. Masuklah dulu. Dengan macam-macam rambut, dengan macam-macam. Jauh dah. Nak shoot tu, jadi kan lighting tak ada. Ada lighting tak? Lighting habis dah. Hi guys. Dalam mesti. Wah, mata tak boleh buka weh. Kebis sikit. Kira tau, kira. Rambut rapat. Kira tau. Minum. Ui, cahaya ilahi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. 1, 2, 3. 3. Niga. Dah hantar dalam grup HD. Hai madam. Madam saya siapa? Saya Wati. Wati. Siapa madam? Wati Suib. Wati Suib. Boleh lah. Siti Sarah. Apa Sarah? Siti Sarah. Bye. Bye guys. Sebab saya kata sesi kopi untuk besok and then sama dengan sesi kopi tak masalah I just okay lah panas lah pagi petang but
Ini kita program shoot. Benda ni juga yang kita hanya buku. Saya boleh katakan saya katakan experience saya dalam fashion Jiran saya tak besar. Tapi masih banyak lagi saya boleh. Maksudnya saya sekarang tak perfect. Akan structure dalam 100 orang jadi itu seperti dia yang jadi. Sebenarnya bukan kita buat push bukan tak, lagi tak tahu lagi macam mana semua dia nak ambil produk dia ke depan sampai apa yang dia dari situ Halo geng, Ben sangat mengantuk ya. tak baik kan tak baik saya dah shoot kek apa 3 hari shoot memang lama depan sampai depan dalam masa 2 jam shoot lagi kita satu apa untuk dapatkan satu apa kita kena buka sebab itu bukan akan rasa terlalu betul sebab tu saya kalau macam kita rasa sekarang pernah dia back to back assignment back to back kena buat benda berbeza ni buat kalau ada pending tadi saya rasa mesti tinggal yang pasal bulan sampai sekarang ingat saya rasa macam apa ni dia banyak saya buat bulan ni tak ada dia tak dapat pula tapi dia tu bukan orang sebenarnya kan kita ada side positif macam orang lebih fokus sebab dia lah fotografer memang benar selalu benar sebab untuk dapatkan gambar kadang kan hari ni tak jadi nak isu pula itu tak jadi hari ni dapat hanya untuk sekali gambar sebab tu waktu saya shoot memang tapi benar 12 jam untuk sekali gambar saya rasa macam sebenarnya apa benda ni semua benda tak jadi padahal daripada mata ada itu nanti ada sedikit lalu sedikit tapi kita tak kita pernah tu apa yang kita nampak orang kita buat dengan every paper pakai sama so saya ingin tahu kan ada paper pakai semua kasi gambar kan ada gambar kasi semua kita rasa ya nak aku gambar tu kita kasi posisi itu gambar ada di dalam cerita gambar sekarang gambar guys ditonton semua kasi yang buat macam okay I think I already do that I think I just need more equity and then saya dapat dari overseas semuanya dari kita ada tu saya cakap tak ada macam kita duduk dekat IT pun lain cerita tu semua memang sudah bukan itu saya buat program itu so saya yang hasil macam ni dia tak tahu lah untuk rumah ada buat paling cuma orang dalam satu juga ada sumpah saya buat saya nak tunjuk saya cerita sebab impact of the business kalau saya tunjuk saya punya main besar dekat social media akan ada energi fotografi yang akan cukup nampak saya lain itu the part of the business so saya tak pernah tunjukkan lagi sekarang saya tunjuk Passing the camera to someone that pakai bulu matahari. paling banyak saya experience saya pernah pergi London 12 jam that time 12 jam punya ride bukan akan sampai satu tahap pernah jadi begini benar sebab sampai jadi kita tak dekat airport tu dekat airport dia ada pergi Malaysia untuk sampai di Malaysia insyaAllah okey hari ni cuaca macam mana kalau cuaca untuk suhu Ini lagu semua dia buka tu. Parah. Tadi tolong diri ya. Parah. Sekarang kami pergi makan. Nyam. Kami makan, lalu tertidur, lalu terkentut. Say hi. Cepatlah. Welcome to my Not So Vlog. Kita orang baru lepas habis program shoot. Belum lagi tengah rehat tu actually. Lepas tu semua tengah pergi makan. Semua pergi makan. Semua lapar sebab dari pagi tu kita orang kat tu. Lepas tu bagi benda dah sedap je sebab kebosanan. So punya. Jangan tenang lah. Kita nak pergi makan dekat kedai Kak Uda. Anak Kak Uda. Anak Kak Uda dah guys. Dah ada Tina. Tu ada. Siapa punya weh? Oh ni depan. Kita panggil dia Joy. Sial lah bodoh pun ni. Ya. Lunch. Alah, dia sama combination lah. Apa dia tak baca colour ke? Dia sama ada putih atau grey tau. Tak ada warna biru tak baca colour ke? Kalau fotografi dia 3 tau. Depan gajah. Renang. Dekat sangat ni. Apa tak sembuh? Lompat tu. Wah, ada RB 1545. Nak tumpang. Kedekut bodoh si Muaz ni dah lagu ni kita orang. Lepas tu kedekut dah tu Beria ni dah rampas vlog kita orang. Alah, dah buka Saya buka vlog tu dengan Pak Fah combine Jangan yang kroni-kroni kroni. Ya. Remember guys, kroni. Aku nak gambar. Kata dia lah. Apa Dapat nanya. Okay, next time kita ada special event which is jangan Spoiler sikit. Dia Cepat macam dia dinner. Ya.
Dinner. Mungkin aku akan tidur dan yang lain dinner. Okay, terima kasih. Oh, Pakai Cinderella sikit. tak nak. Kalau dah macam tu memang tak nak lah. Awak Cinderella tu. Tak nak foto penuh dekat Dilat. Bayangkan Okay, siapa dah foto semua penuh dekat Dilat. Kamu betul. Hi guys, tu madam favorite saya, Madam Gajah. This is me again, against the world with Sophie here, Fatin here, and everyone student photography here. Then we have Infatun, the owner of this camera, Fahmi. Cannot zoom. Okay, cannot zoom. So, we all tengah tunggu. We should sesi petang start. Tengah tunggu semua orang balik daripada Maternal. Yeah, they're so busy, but not me. Say hi bro. The owner of this camera. Ini ada Pulau sikit je. Ini ada Attila Teacher. So ada sama-sama else. Ada Sefami yang sedang bercakap di sana. Tak ada zoom Oh ni? Oh okay. Okay, we have everyone. Nice of it. So guys, tu lah elevation. Gambar tu maksudnya. Oh ni Akil, the owner of this tolol. Ni tolol. Ni tolol. Wow, lagu aku. Assalamualaikum. Ada lights buat? Hah? Ada buat lights? Ya. Ni kalau lagi aku tengok ni mati lah. Air lagi putih. Air lagi putih. Betul? Just ini tu. Cakap hi. You have to steps. You don't have to steps. Cakap hi block. Hi block. Suai. Sao ngồi đây quá bự. Hi guys, nak tengok gambar Fatin tak? Okay, Sofia and Fafat dah balik guys. Here you go. Okay, Allah. And today ada Sheila on 7. Dah boleh white. Tapi nak kipas. Kipas, you want kipas? Tu madam tu. Kipas apa? Mine. Mana copot? Mana dia mata saya guys. Tu tak apa. Masa tu cakap tadi ke? Tu tak guna ni. Hai. So, kita dah beri shoot. So, kita dah balik ke kapal. Kita dah sampai kapal. So, saya menang guys. 28 Vision Beyond the Lens. Saya menang. Alhamdulillah. Yahoo. Kita dah minggu terakhir, minggu 14. Detik-detik terakhir dah ni. So kita sedang menunggu turn untuk presentation kerja Sefami Siti 1 nanti. Inilah perangai saya week 14. Memang akan aneh-aneh setiap week 14. Janganlah pos yang tu. Tak dengar. Okay, saya akan perasaan saya untuk week 14 happy, tapi at the same time nervous, at the same time macam tu lah. Terima kasih. Apa dulu? Farah dulu lah. Farah tidur. Saya akan I pass this camera to Farah. Dekat. Hi, good morning. Macam mana? Good morning. Sekarang ni dah minggu ke-14. Di mana? Para patu dia dekat. Kau tak mahu hantar tangan? Tak ada lewat tahap tidur. Pula konkret sebab semua dapat survive untuk sini walaupun makin. Today kita ada presenting. Jadi kena nervous sebab takut kena kutuk kau dengan friend. Tak.
Bukan today. Tunggu dia guys. Sedih lah. Dia mandi apa lah. Apa ada kamera tu? Putri. Hai guys. Sekarang detik-detik sebelum masuk neraka. Lagu sama Billy siap? Guys, saya bersama Fatihah, Sophie dan ada orang kepada aku. This is us before present. So far. Okay. Nah. Halo. Saya pakai baju ni, dia untuk present. Apa kata? Hai, saya ni hari ni saya ngantuk sangat. Apa ngantuk siapa tak tahu nak cakap? Siapa tak tahu nak cakap apa, dah kacip lah. Takut lah, dia takut. So geng, nah, belakang, Nawi. Danish, itu Ustaz kata. Danish, dia tak dengar nama dia. Sorry. Okay, hari ni kita berserah. Pasti PCP 163. Okay kan? Ada kata-kata? Tak ada. Kan? Hujung ada kata-kata. Tak disampaikan? Dah pasrah dah. Pasrah geng. Untuk ada kata-kata dulu. Untuk Andi. Kau jujur lah. Boom, boom, boom. Boom, boom. Hi guys. Welcome back to my vlog. Hari ni last day. Last day kelas apa? Last day kelas ADE. Ya. Nanti Sophie ada kat drive yang Fatin buat request. Okay. Gaji berapa? Kita boleh dah ambil. Okay. Kau baik kat meja. Nah. You go. Tarik. Madam nak interview madam. Say something for our class. Hari ni hari Selasa, hari kedua. Week 14. Ni tukar nama ke? Kita tengok file lain. Buat sangat. Madam lagi meeting. Okay. Cakap dulu madam. Mesti cakap satu. Okay, all the best untuk kelas ni dan semoga you boleh praktikan apa yang you belajar sedikit in term of penggunaan typography, in term of editing, in term of tracing, vector dan sebagainya lah. Okay, all the best. Bye. That's all. Apa dia bodoh? Madam. Okay aku. So geng. Jadi aku ikut dorang. Tunjuk. Durian guys. Jangan tanya kenapa dia mahal. So saya tak jual yang murah-murah lah. Saya jual yang Musangking. RM30 1 kg mat. Mahal babi. Mahal babi. RM30 1 kg. Dia ada lemas. Dalam durian ada lemas guys. Siapa nak ambil kun? Siapa nak ambil kun? Okey, kalau nampak orang lalu tepi-tepi. Bang. Jauh betul kau bang jauh. Jauh gila tu. Punya apa? Punya apa? Manis donat. Kau punya durian. Dia punya durian. Sophie? Ni durian blackthorn. Musangking. Aku Tak situ. Matcha. Siapa single je boleh masuk. Dia kata matcha and mango. Matcha and mango. Manca and mingle, okay? Rumah aku sugar. Ya. Ada donat. Sesiapa je boleh datang. Dia kena ada fresh fluffy fabulous. Buy one get one free. Okay. Ni? Wow, Japan. Ada main dengan laki. Oh, baru. Oh, apa? Madam. Masuk. Asam. Mana? Tak pegang. Akan pegang. Dia di tengah. Kakinya kau. Depan tutup. Tutup. Bola.
Okay guys. Okay gigi. Guys. Sophia, what are you doing? I'm doing this. Mana?